Zada Ismail ibn Ja'far, ini riwayat yang lain daripada Imam Malik juga, tetapi melalui jalur siapa? Ismail ibn Ja'far. Tadi jalur Ismail ibn Abi Uwais. Daripada dia kata Zada Ismail ibn Ja'far an Malik an Abdurrahman an Abihi an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu annahu akhbarani akhi Qatadah bin Nu'man an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dalam riwayat yang pertama ni dia kata satu orang lelaki telah dengar satu orang lelaki yang baca Quran, betul tak? Tapi dalam riwayat yang kedua dia kata saudara aku. Cuma dalam syarah dia kata saudara seibu. Nama dia ialah Qatadah bin Nu'man. Dia telah riwayatkan benda ni daripada Nabi SAW. Tak tahulah sama ada Qatadah ibn Nu'man ni sendiri yang pergi mengadu kat Nabi ataupun dia berada dalam majlis pengaduan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nampak tak? Wa bi qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Ahmad bin Salih qala hadatsana Ibn Wahab qala hadatsana Amr an ibn Abi Hilal anna Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman haddathahu an ummihi Amrata binti Abdurrahman wa kanat fi hajri Aisyah zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtimu bi qul huwallahu ahad falamma raja'u dhakaru dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala saluh li ayyi shay'in yasna'u dhalik fasa'aluhu faqala li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah yuhibbuh. Cuma tuan-tuan, Muhammad yang pertama tu siapa Muhammad? Ada orang kata dia ialah Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli, tok guru Imam Bukhari, yang berlaku masalah antara dia dan juga Imam Bukhari dalam masalah lafzi bil Quran tu kan. Tapi ada orang kata Muhammad di situ ialah Imam Bukhari sendiri. Jadi Al-Farabri dia kata haddatsana Muhammad, iaitu Al-Bukhari riwayatkan kepada aku. Tapi benda ni Ibn Hajar rahmatullahi alaih dia rasa macam pelik lah. Kenapa di sini saja qala hadatsana Muhammad, tempat-tempat lain Farabri tak kata pun qala hadatsana Muhammad, qala hadatsana Muhammad. Faham tak? Kalau dalam Muwatta Imam Malik senang. Yahya bin Yahya Al-Laythi dia kata qala akhbarani Malik. Jadi semua tempat sebut nama Imam Malik, walaupun kitab tu ialah kitab Imam Malik, tetapi kerana Yahya yang riwayatkan, jadi anak murid Yahya masa tu dia kata qala akhbarani Malik. Maksudnya Yahya kata Malik telah riwayatkan pada aku. Hak tu faham. Hak ni kalau kita kata Muhammad di sini ialah Bukhari, dah tempat-tempat lain kenapa tak sebut Muhammad tu kan? Hadis tadi kita tak jumpa Muhammad. Hadis yang sebelum ni tak jumpa Muhammad. Kenapa tiba-tiba di sini sahaja? Cuma ada orang kata berdasarkan dalam setengah kitab-kitab hadis, dia kata Muhammad di sini ialah Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli. Tapi itu pun dia tak kata secara pastilah, dia kata ahsibuhu. Macam Khalaf dalam kitab dia Al-Atraf dia kata ahsibu, aku sangka ini ialah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus, Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus satu orang lelaki sebagai ketua bagi satu ketumbukan tentera. Yang kecil lah, maksudnya tak adalah ketumbukan yang besar, tetapi sariyah. Dan dia ni sebab dia amir, dia ketua, dia jadi imam kepada para sahabat dia, orang yang berada di bawah tanggungjawab dia. Jadi dalam solat dia akan tutup setiap rakaat tu dengan bacaan qul huwallahu ahad. Ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan ialah pada rakaat kedua dia akan baca qul huwallah, rakaat pertama dia baca surah lain. Ataupun satu lagi kemungkinan, dan ini yang paling zahir insya-Allah, yang paling make sense, ialah dia gabung surah. Maksudnya kalaulah rakaat pertama katalah dia baca tabbat idza jaa nasrullahi wal fath, sebagai contoh, dia akan baca surah yang kedua qul huwallahu ahad, kemudian baru rukuk. Naik rakaat kedua baca Fatihah, baca surah tabbat yada abi lahabin wa tabb, kemudian bila habis dia akan baca surah qul huwallah sekali lagi. Nampak tak? Ini yang paling zahir. Jadi ulama kata boleh gabung dua surah dalam satu rakaat berdasarkan hadis ini. Jadi apabila pulang, mereka sebut perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi SAW berkata, tanyalah dia, kenapa dia buat macam tu? Maka mereka telah tanya. Maka lelaki tersebut dia jawab, kerana itu adalah satu surah yang mana di dalamnya mengandungi sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Ahad sifat Allah, Samad sifat Allah. Nampak tak? Dan aku suka untuk membaca surah tersebut di dalam solatku. Maka baginda Nabi SAW bersabda, bagi tahu kepadanya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Hak ni saya dah bagi tahu dalam mukadimah. Kalau kita terjemah mencintai pun orang tak ada rasa takut kan? Sebab semua bahasa dalam dunia, Allah will love you, God will love you. Nah, Allah SWT, Allah yuhibbuk, kita Allah mencintai, Allah sayang. Di benda ni kita tak perlu nak takwil main panjang. Tetapi kalau dalam kitab-kitab syarah, sebab ini adalah bahasa Arab, dan disyarah dalam bahasa Arab, dia akan kata tak, maksud mahabbatullah di sini tak sama dengan mahabbah makhluk, dengan erti kata Allah Ta'ala inginkan, dia panggil iradatul in'am, Allah Ta'ala ingin bagi pahala ataupun bagi ganjaran. Jadi kalau kita tanya apa maksud inginnya Allah tu, inginnya Allah tu apa maksud? Cuma iradah di sisi syairah maksudnya ialah takhsis,